tengah hutan hujan Sarawak, tersembunyi satu keajaiban alam yang diiktiraf dunia, Taman Negara Gunung Mulu. Di sinilah terletaknya sistem gua terbesar di dunia, termasuk Sarawak Chamber, ruang gua bawah tanah paling besar pernah ditemui manusia. Saiznya begitu luar biasa sehingga mampu memuatkan puluhan pesawat jumbo dalam satu masa. Keunikan geologi, biodiversiti yang tinggi, serta keindahan semula jadinya telah melayakkan Gunung Mulu menerima pengiktirafan sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Hari ini, Gunung Mulu bukan sekadar kawasan pelindungan alam, tetapi juga destinasi pelancongan bertaraf antarabangsa. Pengunjung dari seluruh dunia datang untuk meneroka gua, menjejak hutan purba dan menyaksikan fenomena ribuan kelawar keluar dari Dirkah setiap senja. Gunung Mulu adalah bukti bahawa Malaysia menyimpan khazanah alam yang bukan sahaja indah, tetapi bernilai untuk dunia. Dekat pedalaman Sarawak ni, tersembunyi satu kawasan yang dianggap antara keajaiban geologi dunia. Sini, geng Geo nak story. Nama dia Gunung Mulu. Gunung Mulu ni bukan sekadar gunung, tapi gunung ni adalah sebahagian daripada Gunung Mulu National Park, tapak UNESCO World Heritage Site sejak tahun 2000. Dari sudut geologi, kawasan ini didominasi oleh batuan batu kapur limestone yang terbentuk lebih 400 juta tahun dulu. Apabila hujan beresit semula jadi meresap masuk ke dalam batuan ni, selama berjuta-juta tahun, ia menghakis dan membentuk sistem gua yang sangat kompleks. Hasilnya, Gunung Mulu memiliki sistem gua terbesar dan terpanjang di dunia. Antaranya ialah Sarawak Chamber, iaitu ruang gua tertutup terbesar di dunia. Cukup besar untuk memuatkan 40 pesawat Boeing 747 tanpa bertindih. Satu lagi, Deer Cave, salah satu laluan gua terbesar di dunia, terkenal dengan fenomena jutaan kelawar keluar serentak setiap petang. Selain geologi, Mulu juga adalah hotspot biodiversity. Hutan hujan tropikal kat sini menjadi rumah kepada ribuan spesies flora dan fauna, termasuk yang endemik dan terancam. Gunung Mulu ni membuktikan bahawa kekuatan alam bukan selalu datang dalam bentuk letusan ataupun gempa je, tapi ada yang terbina perlahan-lahan, senyap tapi luar biasa selama ratusan juta tahun. Ini bukan sekadar gunung, tapi inilah adalah arkib semula jadi bumi tersimpan kemas di negeri Sarawak. Dapat something. Dari Kuching ke Miri, kemudian dari Miri ke Mulu, itulah pengalaman kami untuk sampai ke jantung Borneo, Mulu, Sarawak. Pengalaman yang berharga takkan saya lupakan bila tiba ke destinasi keajaiban semula jadi. Sebelum ini, saya sudah kongsikan di mana perjalanan kami ke Clearwater Cave yang mempunyai sungai jernih dalam gua. Kemudian kami terokai ke Gua Lang yang terkenal dengan bentuk batu kapur yang unik. Gua yang terakhir yang kami lawati adalah Gua Rusa, antara gua yang terbesar di dunia. Wajah Abraham Lincoln dapat dilihat dari sudut tertentu pada salah satu dinding gua. Bila cuaca cantik, pada lewat petang pula, kita dapat lihat ribuan kelawar keluar dari gua dalam formasi berbentuk lingkaran ombak. Jadi itulah sedikit sebanyak pengalaman yang saya kongsikan di pintu keajaiban alam Mulu, Sarawak. Mulu National Park ni memang best kalau korang datang dengan korang punya partner. Nak datang sini memang kena naik plane. Paling dekat korang fly daripada Airport Miri, okey? Boleh stay je dekat dalam park ni, dia ada accommodation, senang tu korang akses apa-apa aktiviti yang ada di sekitar ni. Of course, aktiviti paling banyak melibatkan gua sebab gua kasi memang cantik dan besar. Boleh tengok pelawar bangun tidur beramai-ramai. Selain tu, antara aktiviti yang best buat dekat sini adalah hiking Mulu Pinnacles. Sebelum hiking, korang kena trek dalam 9 km untuk ke diorang punya Camp 5. Nanti guide akan bagi briefing before hiking. Hiking Mulu Pinnacles ni memang sangat-sangat mencabar ya. Sorry tak banyak klip semasa hiking sebab kita orang terpaksa fokus panjat batu menggunakan both of our hands. Tapi memang sangat-sangat worth it lah view dekat atas ni. This video doesn't do justice. Korang kena tengok sendiri dengan mata korang macam mana cantiknya kat atas ni.
Ni macam cantik gila guys. Cara paling senang dan selamat nak datang sini korang didarai dengan Mulu National Park. Okay, bye! Gunung Mulu mengajar aku satu perkara, pelancongan bukan sekadar melihat, tetapi merasai. Merasai betapa kecilnya kita dan betapa hebatnya alam. Dan bila ribuan kelawar keluar serentak dari Deer Cave saat matahari terbenam, aku sedar ada keajaiban yang kamera pun tak mampu rakam sepenuhnya. Gunung Mulu bukan destinasi biasa. Ia adalah pengalaman yang tinggal lama di hati. Kalau korang teruja dengan keajaiban Gunung Mulu, jangan lupa like video ni, komen tempat yang korang nak aku teroka seterusnya dan subscribe channel Cerita Menarik Malaysia supaya tak terlepas kisah menarik lain dari seluruh Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya dan ingat, Malaysia penuh dengan keajaiban yang menanti untuk dikerokai.